Betul ke kalau nak buat CT scan jantung atau CTA tak perlu cocok-cocok macam nak buat angiogram? Betul ke? CTA memang perlu cocok jarum, tapi jarum CT scan dan jarum angiogram sangat berbeza dalam saiz. CTA adalah prosedur di mana kita buat CT scan, kita fokus dengan bahagian jantung sahaja. Angiogram pula adalah prosedur yang dilakukan oleh pakar jantung yang mana prosedur dibuat bukan di bilik CT scan. Apa persediaan yang perlu dibuat oleh pesakit sebelum nak buat prosedur CTA ataupun CT scan jantung ni? Selalunya pesakit wanita akan datang dengan barang kemas seperti rantai, jewellery dekat bahagian dada. Bahagian dada sangat sensitif, tak boleh ada sebarang objek. Perlu di-clearkan, kita akan beri pesakit tukar pakaian. Persediaan kedua, disebabkan prosedur CTA akan memerlukan suntikan bahan pewarna, kita akan minta pesakit untuk berpuasa paling kurang 4 jam sebelum prosedur. Dan lagi satu, pesakit akan diberikan satu ubat yang mana dibekalkan oleh doktor untuk merendahkan degupan jantung. Apa yang pesakit boleh jangkakan, boleh expect bila dia berada di atas katil tengah buat CT scan jantung tu? Ketika ini, pengendali atau operator radiografer akan terangkan bahagian mana yang kita ambil gambar atau kita scan. Mereka akan dibekalkan dengan satu arahan pernafasan seperti begini. Tarik nafas, tahan, nafas biasa. Arahan pernafasan yang diberikan adalah bertujuan untuk membolehkan kita mendapatkan gambar yang lebih jelas di mana ketika pesakit menahan nafas, pergerakan di bahagian dada tidak berlaku, membolehkan proses mengambil gambar lebih jelas. Seterusnya, pesakit akan menerima suntikan bahan pewarna atau kontras. Kontras adalah bahan pewarna yang mengandungi iodine-based contrast agent di mana suntikan dibuat bertujuan untuk membolehkan kita mendapat gambar salur darah bila mana pengaliran warna atau dye ini mengalir pergi ke salur darah jantung. Ketika suntikan ini dibuat, jarum di bahagian tangan pesakit akan merasa sakit. Selepas suntikan selesai, pesakit akan merasa sedikit panas dari kepala hingga kaki. Apa yang pesakit boleh buat ketika dia berada di dalam terowong CT scan jantung di atas katil tersebut? Sepanjang prosedur berjalan, pesakit hanya boleh kekal dalam keadaan tetap, tak boleh bergerak, hanya perlu mengikut arahan pernafasan seperti yang kita telah ajar. Dan satu lagi perkara yang perlu difaham, CT scan machine sendiri ada mikrofon dan speaker. Di situ sekiranya berlaku sebarang kecemasan, pesakit boleh memanggil nurse atau operator juru X-ray untuk meminta bantuan. Apa yang pesakit tak boleh buat ketika berada di dalam terowong CT scan? Apa yang dia tak boleh, tak patut buat? Sepanjang prosedur berjalan, katil CT scan akan bergerak masuk dan keluar untuk proses mengambil gambar. Apa yang perlu faham di sini, pesakit tidak boleh bergerak ketika mana katil atau meja CT scan sedang bergerak. Kerana kita khawatiri ketika prosedur berjalan, ketika meja bergerak, pesakit akan terjatuh dari meja yang akan menyebabkan bahaya pada pesakit sendiri. Jadi kepada semua, you all dah faham kan CT scan jantung dengan angiogram adalah dua prosedur yang berbeza. Yang samanya adalah dalam kedua-dua prosedur ini kita boleh nampak salur darah di jantung dan juga boleh nampak berapa peratus bloknya. CT scan jantung, doktor boleh tengok bloknya, manakala angiogram, doktor boleh tengok blok dan terus rawat, tapi prosedurnya perlu dicucuk dan lebih banyak persediaan. Jadi bincanglah dengan doktor pakar anda tentang prosedur yang sesuai untuk anda, keadaan anda. Yang penting tanya semua soalan yang you all nak tanya. Semoga urusan you all semua menerima rawatan dan dapat kesembuhan dipermudahkan. Video berbentuk pendidikan kesihatan ini dibawakan khas untuk anda oleh Columbia Asia Hospital Ceras.